Hello guys, Assalamualaikum dan welcome back to my YouTube channel. Pergi ke kedai membeli mi, akulah Nur Fahmi. Okay guys, so minta maaf guys, saya dah lama tak buat konten YouTube dan sangat malu. Okay, so konten kali ni adalah pada tahun 2026 first konten Fahmi. Fahmi nak buat apa? Okay, sekarang ni Fahmi tengah bersiap-siap. Ni nak tengah bersiap-siap, nampak tak? Lepas tu diorang tidur. Okay, okay, so Fahmi sekarang nak bersiap-siap nak pergi ke Johor. Sebab apa? Saya nak ambil something dekat Johor. So korang rasa Fahmi nak ambil apa? Korang rasa Fahmi nak ambil apa? Okay, sekejap Fahmi stay sini. Okay. Okay, sekarang ni Fahmi nak bersiap-siap pergi Johor. Dengan bag semua dah bersiap. So kalau korang nak tahu, korang kena stay tune. Nah, ini kawan Fahmi, dia akan ikut Fahmi pergi ke Johor. Okay, korang nak tahu something tak? Fahmi book bus pukul 8. Lepas tu bangun-bangun tepat-tepat pukul 8. So Fahmi bangun tu terus, weh, aku tertinggal lepas mat. Lepas tu Fahmi order bus baru pukul 9.30. So, itu saja. Jom kita. So guys, jom, let's go. So sekarang ni tengah pakai setoken ya korang. And then kita tengah menunggu Grab untuk pergi ke TBS, Terminal Bus Bersepadu. Terminal Bersepadu apa entah? Terminal Bersepadu Selatan. Okay, jom guys. Wish, tak sabar ni. Weh, minta maaf kalau saya punya konten ni huru-hara sikit. Sebab yelah dah lama tak buat konten dan so akan jadi huru-hara. Okay guys, so let's go. So ini tempat tidur saya. Yes, bye. A few moments later. One bro, dah sampai. Okay guys, sekarang ni Fahmi dah sampai dekat Muar bersama dengan kakak Fahmi, Farhadin. Yes up. Muka baru bangun tidur. Okay, dengan tak mandi. Lepas tu kita terus pergi ke, okay, Fahmi nak pergi ke sana terus. And then kalau korang nak tahu Fahmi nak ambil apa sebenarnya, korang stay tune, okay? Sumpah ngantuk ngantuk gila. Dalam bas tak boleh nak tidur. Sit dia bukan macam ni tau. Macam ni megah je. Nak ingat kepala aku. Apa kau ingat apa? Okay guys, so let's go. Weh guys, muka aku tengok ni breakout. Aduh. Duduk itu aku duduk seminggu dalam hutan tu. Duduk seminggu dalam hutan. Breakout. Yelah, balik pagi, datang pagi, balik pagi. Mestinya datang pukul 3 pagi 3 pagi pula, 3 petang. Lepas tu balik pun pukul 8 pagi. Tak breakout. So inilah muka saya. Tak apalah, korang baikkan je lah. Yang penting saya handsome macam Balkin. Alright guys, now kita dah sampai. Heads up. Okay, sekarang ni Fahmi nak parking jap. Aduh. Ya. Two hours later. Alright guys, now aku tak sabar weh. Sumpah aku cakap aku tak sabar. Kunci kereta lambat tetek si aku. Yeah boy. Okay, jom. Let's go. Saya cuma ambil kes. Okay, jom. Lagi turun naik lah. Okay, right. Start daripada bulan ni dah tak ada physical. Semua dah digital lah. Hotel. 5,000 bayar. 10,000
Ni kata kau minyak hitam, filter, plug gasket, filter barang ni. Sekarang ni saya dah dapat kunci kereta. Jom, let's go. Okey, jom bang. Okay. Ini yang uruskan saya. Okey. Kawan ayah saya. Nanti kalau korang nak apa-apa, saya boleh letak nombor telefonnya dekat bawah. Alright. Jom, let's go. Alright. Wow. Okey. Nak tak buat apa lah. Boleh. Okey. Mana? Oh, this one. Sekejap break. Oh, pijam dulu. Terus start. Tak ada banyak kali pun. Itu mitos je banyak kali. Oh, lah. Kau tak ada bagi tahu. Banyak sangat bawa beza kan. Okey. So, ni sensor lampu. Alright. Jangan tutup dengan apa-apa lah. Objek. Nanti lampu menyala. Okey. Sebab bila dia detect gelap, lampu akan menyala, betul lah? Alright, betul. So, ini untuk sensor Smart Tag. Okey. Boleh pakai Smart Tag kat sini. Masuk touch and go ataupun IC. AC. So guys, settle. Alright guys, sekarang ni alhamdulillah kereta first Fahmi achievement Fahmi. Yang kedua, sebab apa? Yang pertama adalah motor Fahmi. Okey, nanti playback bro. Tengok video Fahmi beli motor. Okay guys, alhamdulillah ini adalah kereta achievement Fahmi yang kedua, Myvi AV 2026. Azam Fahmi 2026 akhirnya tercapai. Ui, macam sedih sikit sebab apa? Sebab Fahmi beli kereta ni ada sebab. Sebab everything kalau Fahmi nak pergi mana susah. Semuanya naik motor, kena hujan, panas, review. Lepas tu malah lah aku nak borak. Okay, so kereta Fahmi first kereta Fahmi. Jom, let's go. So guys, jom review kereta saya. Weh, aku tak, Fahmi tak tahu nak cakap apa sekarang ni sebab panas weh, sumpah panas. And then muka bangun tidur nampak. So this one. Kereta baru saya. Yes. Jom. Bye. Okay, masih. Bye. Jumpa lagi. Bye. Hey guys, kereta baru tu. Kereta baru. Jom. Okay. Ya, kereta baru alhamdulillah. Sibak. Aku terduduk phone aku. Sibak. Alright guys, jangan gelojo sangat. Kereta baru. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah sebab permudahkan Fahmi untuk angkat kereta. Terima kasih sangat. Okay, semoga Fahmi dapat gunakan kereta dengan cara yang baik lah. Okay, amin. Alright. Okay, so sekarang ni kita pergi isi minyak dulu. Okay, tadi Fahmi nak bercakap tapi Fahmi introvert kan. What? Depan orang kan. Lepas tu depan kawan ayah pula aku cakap alamak. Malu pula. Okay, sekarang ni kita pergi isi minyak dulu, okay? Jom, let's go. Okay kawan yang baik, nasib saya tak suruh dia angkat Nazam motor baru. Dia kalau tak nak angkat motor baru kan, 600cc, dia macam bodoh. So, alhamdulillah dia angkat motor juga tapi menggunakan 4 roda, cc yang berbeza. 1005. 1500cc. Okay, so lepas ni kita dah boleh Okay. Alright guys, sekarang ni Fahmi dah sampai dekat rumah bersama kereta baru saya, betul tak? kereta baru rumah sampai. Yes. Wih, bau baru dah. Okay, by the way, okay. Kali ni Fahmi nak cakap sikit lah. Sebab tadi Fahmi tak sempat nak bercakap sebab macam rushing and then cuaca panas. So dengan Fahmi pakai hoodie. Okay,
So Fahmi nak ucapkan pada diri Fahmi sendiri, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sebab permudahkan urusan Fahmi dan permudahkan segala urusan rezeki semua. Alright. Dan Fahmi nak ucapkan kepada family Fahmi, kawan-kawan Fahmi, dan terima kasih juga kepada AI Team. Alright, sebab apa? Sebab AI Team adalah titik permulaan Fahmi untuk naik sampai sekarang. Okay, terima kasih juga kepada Abi Alif, semua AI Team, kawan-kawan Fahmi, family semua dan yang support Fahmi. Okay, so Fahmi tak tahu nak cakap apa weh. Sebab dah lama tak buat konten, so macam tak ada idea dan tak ada otak nak bercakap. Okay, cakap apa korang? Saya nak cakap apa Dan congratulations lah pada Fahmi. Okay, kau nak cakap apa tak? Aku nak cakap congrats. And lepas ni kita dah boleh jual air balang. Dah kenapa jual air balang? Oh yeah. Lepas ni kita dah boleh pergi kelas sama-sama dan kita boleh jalan sama-sama dan kita boleh teruskan konten YouTube mandi di pantai, pancing. Betul. So lagi senang Fahmi nak buat konten YouTube. Kalau tak naik motor, nak bawa barang-barang prop semua macam susah. So InsyaAllah dari kereta ni Fahmi akan guna yang terbaik lah untuk konten YouTube ni. Okay, InsyaAllah. Alright, so thank you juga kepada korang sebab support Fahmi sangat-sangat. Okay, thank you yang still ingat Fahmi. So korang, itu saja daripada Fahmi. Sekejap, Fahmi nak cakap something tapi Fahmi tak tahu nak cakap apa. Okay, Fahmi cerita lah sebab apa Fahmi kena beli kereta. Itu memang target Fahmi, azam Fahmi 2026, sepatutnya 2025. So azam Fahmi 2025 tak tercapai, and then 2026 dah tercapai. Sebab apa? Sebab Fahmi memang target ambil kereta bulan 2. Birthday Fahmi bulan 2, 15 hari bulan 2. So Alhamdulillah memang tercapai sangat-sangat. Terima kasih ya Allah. Okay, so sangat sedih sikit lah, sedih lah. Okay, sebab kerja siang malam, edit video, buat video. Hi guys, okay semua. Akhirnya dapat juga hasil untuk angkat kereta Myvi. Okay, Lepas tu apa korang Dan korang nak tahu tak, saya kadang-kadang naik kereta, naik motor pergi kerja review, kadang-kadang dengan panas, hujan semua kan. Lepas tu kalau Fahmi pergi review, mestinya macam ada kerja review dekat luar, Fahmi terpaksa sewa kereta. Lepas tu naik motor, ada satu cerita ni. Siapa tu? Okay, ada satu cerita ni Fahmi nak pergi review. Lepas tu hujan lebat. So naik motor dengan kau Okay, naik motor pergi review dengan dia, hujan lebat. Terpaksa pergi mall beli baju baru untuk buat review. Okay, so InsyaAllah Fahmi gunakan yang terbaik. Okay, weh bro, kau edit betul-betul lah bro. Kau edit cantik-cantik, gambar-gambar Alright, so itu saja daripada Fahmi. Fahmi nak bagi ayah Fahmi 1, 2, 3. Fahmi nak tunggu ayah, tapi ayah tak ada. Ayah dekat Batu Pahat. So lambat lah sebab appointment pukul 2. So ayah takut ayah balik pukul 3 macam tu lah. Okay, kita tunggu ayah balik. Lepas tu kita minta ayah wish sikit lah dekat Fahmi. Okay, tak kisahlah ayah, mama ke adik-adik Fahmi ada kan. Okay, so itu saja daripada Fahmi. So korang jangan lupa support, like, share dan subscribe. Okay, thank you korang yang support. Okay, so itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Alright guys, sekarang ni kita bersama dengan adik Fahmi, Faruqi. Okay Mat, aku nak tanya kau, apa perasaan kau bila abang kau sendiri dapat beli kereta, dan apa expectation kau? Expectation tu macam weh, abang dapat macam tu. Dan cakap apa-apa? Assalamualaikum. Okay, saya rasa bangga dengan abang saya sendiri. Okay, sebab umur apa bang kau? 20 lebih. Okay. 20 lebih dah dapat apa yang dia nak. Okay, 20 lah, 20. Tahniah Okay, semoga berjaya dunia akhirat. Okay, tu je lah. Sikit je lah. Abang. Tak nak. Salam. Salam. Okay, kau nak masuk tengok kereta baru? Sama. Tengok kawan aku lah.
Okey, sekarang ni Faruqi tengah tengok kereta baru saya. Yes, cantik tak? Cantik tak? Ni apa? Barang-barang. Okey. Nak test drive tak? Boleh? Tak payah. Sini. Tak payah. Sekali. Ya, Nanti. Belakang kamera. So, kita pergi ke Farhatin. Jom, let's go. Okay, sekarang ni Farhatin. Sini, Hatin. Apa yang abang cakap dan ikut kau lah, aku nak cakap apa? Untuk abang. So, congrats you untuk abang ya. Tahniah sebab dapat beli kereta. Senang lah lepas ni dah tak payah nak udah tiket bas kan. Tak payah pening-pening nak Betul tak? balik pun senang. Hari ni, Ha. 3 kali aku beli tiket bas. Astagfirullahalazim. Pukul 8, 9.30, 10.30. Kenapa lambat sangat? Terlepas. Tu lah. Susah kan? Sedih oh. Okay, lepas tu? Yelah, jagalah elok. Jangan buat laju-laju kan. Jagalah diri sendiri. Sayangilah diri sendiri kan. Okay lah tu je lah. Tu je, congratulations tak ada? Kan aku dah cakap Oh congrats dah, tadi. okay. Okay, salah bang. Aku lupa nama aku. Sakau lah salah bang. Kau dapat kiss. Okay, itu saja, bye-bye.